Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat YouTube lah. Okey, untuk hari ni aku nak tukar mono ASR. Mono ASR 205mm untuk aku nak tukar dekat Y16ZR ni. Kau nak? Okey ah, kau boleh tengok ah mono ni. Mono ni tengok cantik kan, premium ah. Warna purple, tema ASR. Nampak? Lama. Boleh adjust ribbon kat bawah ni. Nampak? Memang cantik ah. Cantik gila-gila mah. Okey, Y16 buat Y15, Y16 boleh pakai sama. AC pun boleh pakai tapi tinggi sikit. Nampak? Okey, jadi kita pasang dekat ni Y16. Okey geng, jom kita belajar sama-sama. Aku pun tak berapa nak kerti sangat, tapi kita belajar sama-sama lah. Okey, untuk kita nak buka ni, cover rantai ni kena buka saiz 10. Ni, frame belakang kena buka. Okey, aku dah siap buka dah. Dia punya footrest dengan cover rantai ni. Okey. Footrest cover rantai buka. Okey, dah siap dah. Y16 ni agak senang lah sebab dia ada ruang kat sini untuk kita buka skru mono. Dia agak senang lah. Nampak? Saiz 14 kan? Senang. Dia ruang kat sini. Mana tak payah buka kawaset. Okey, dah tinggal. Senang lah. Okey, ni mono ASR. Okey, kita balut sikit lah. Yang ni ke bawah sebab nanti senang nak adjust. Nampak ni. Yang ribbon ni ke bawah. Sebab nanti kita nak adjust senang. Nampak. Tak atas, senang. Okey, kita lapis sikit lah. Lapis sikit ASR. Macam ni lah. Macam ni. Logo ni ke luar. Logo ke luar. Okey, dah masuk lah. Okey, untuk yang bawah ni kita ni sendang dengan kaki sikit. Okey, tolak ni naik atas lah. Okey, dia masuk lah. Okey. Okey, nampak dah masuk lah. Nampak? Dah masuk. Dalam tu pun dah masuk. Nampak? Lepas tu settle lah. Kau kunci balik, ikat balik. Okey. Okey, nanti kita tunggu siap. Okey, ikat ni tak biar tunjuk lah. Alright. Ikat balik macam biasa. Dah siap. Okey, nampak? ASR. Nampak? Tak tahulah. Dia punya beko. Okey, kita turun sekejap.
Okey. Oh, ah. Dia sudah lah ni. Oh, nampak cantik juga. Boleh lah. Okey kan, itu saja untuk video kali ni. Korang jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Okey, terima kasih kan. Jumpa lagi. Sampai.